dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk orang tak banding dah. Maka makhluk ni macam-macam. Manusia, hayawan, jin, langit, bumi, segalanya makhluk belaka. Maka ramai-ramai makhluk yang Allah buat, yang paling molek sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia paling lebih. Tak ada satu makhluk boleh tanding. Dok kok ada lagi kita tak tahu ke? Tak ada. Nabi Muhammad lebih sekali. Wajib kita berakidah seperti itu. Batu orang yang ikut Nabi Muhammad, orang tu molek. Orang lawan dia, orang tu tak pakai kawan. Nabi bukan raja. Raja kalau orang ikut molek, tak orang lawan, belum tentu tak molek. Tapi Nabi jangan main, Allah latih. Bukan ngundi Nabi. Dah pemimpin dunia, itu ngundi. Ni molek comel lah, ni molek tak comel, ni molek pelawak je. Tuan-tuan dan puan-puan kalau sokong ambang-ambang tak lupa tuan-tuan. Tak lupa sungguh kepala otak ni. Contoh dah. Bila kita dia dah naik, tak nampak rupa. Tapi ada hak molek. Pasal apa? Ada molek, ada tak molek? Pasal kita yang melantik, kita lemah. Rasul siapa lantik? Allah yang alimul hakim, yang alim, sangat tahu, lagi bijak sana. Maka tak ada hak dia latih, hak tak pakai rawat. Kita berapa dia pelawak? Domu pelawak. Hak tukang latih pelawak. Dong ni okey ayat bodoh ngak. Domu bodoh. Tukang latih bodoh kok. Faham? Batu Nabi, pemimpin tertinggi Rasulullah. Bukan makna kita nak kabar sini pemimpin lain tak boleh kita hormat. Wajib hormat pemimpin. Wajib kena hormat raja. Faham? Cuma kita lupa pemimpin yang paling tinggi. Hak tu kita tak erti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada bandingan dia. Nabi sebut dalam hadis, ana sayyidu waladi adam. Aku pengetua segala pemimpin umat manusia. Wak mari lah sebut tang apa? Raja, Presiden, Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri, Exco, Governor, Ketua Menteri, tak ada kira. Paling tinggi sekali pakat Rasulullah. Bubuh situ baru selamat akidah kita. Bila kita letak dia tinggi sekali, maka arahan siapa patut kita dengar dulu. Mestilah pemimpin pangkat yang paling tinggi. Ni dak hak paling tinggi kata boleh, hak rendah kata tak boleh, ngikut hak rendah. Pengarah kata dah ada apa lah, kita benarkan seminggu sekali panggil ustaz, mari di jabat ni buat kuliah. Nak? Oh suka sangatlah staf-staf ni awak-awak kerja dah boleh panggil ustaz mari jabat dah buat kuliah. Dak jadi pula. Apa pula dak jadi, kan pengarah widah. Tahu dah pengarah, office boy dak uwi. Dak buat. Oh, office boy dak uwi dak buat. Bodoh ke cerdik? Bodoh. Kalau cerdik, mabuk. Maka kita sini ramai kok mabuk. Rasulullah kata wajib, pemimpin dunia hak kecil, cak ayang kata tak wajib, abi ku hak bawah cak ayang. Bodoh tu. Padahal kuasa tertinggi hak Allah beri pada Rasulullah. Pemimpin hak paling hebat, hak paling agung. Kita tak ikut. Pengarah kata tak ikut office boy. Tak sihat tu. Anak beranak 3 suku. Ramai sekarang umat Islam sudah gila. Kerana tidak tahu mana tinggi antara Rasulullah dengan pemimpin negara. Betul tak? Ada. Tai maulud Nabi sibuk nak selawat. Wak nges panduk sallallahu ala Muhammad. Jeng jeng jeng. Dia tukang pelawak. Tetapi bila nak melaksanakan sunnah Rasulullah, tak boleh, tidak relevan, tidak sesuai di zaman sekarang. Ada. Mabuk ke apa ni? Ia yang lebih sekali. Kalau nak banding dengan Nabi, Rasulullah lebih.
Kita dengar cerita Nabi Yusuf paling cantik. Betul tak? Maka yang paling cantik Rasulullah. Lebih dari Nabi Yusuf. Kita dengar suara Nabi Daud paling merdu. Maka yang paling merdu lebih pada suara Nabi Daud, suara Nabi Muhammad SAW. Dia lebih segala. Dia paling cantik, Rasulullah paling menawan, paling kacau, paling handsome, paling smart, paling takwa, paling berada, paling maknanya baik, paling bermulia akhlak, paling dermawan, paling kuat beribadah, tak ada bandingan. Siapa tu? Pemimpin kita lah tu, bos kita, faham? Ketua kita, maula kita. Dah apa kita tak rasa bangga ni? Bagus dia tepek di belakang lori, I love Rasulullah, seketik orang ni. Betul tak? Bawa kayu je, tengok belakang kepala lori, I love Rasulullah. Ada orang seketik. Ni duk tulis benda lain di belakang bank. Kenang daku dalam doamu. Potong pula sebuah lagi bank ikan. Aku pergi membawa diri. Itu dia tenggelam dengan mainan jiwa dia. Tulis hak gitu. I love Allah, I love Rasulullah, I love Islam. Lagi baik. Orang hina Nabi. Betul dia apa? Tulis dia kata I love Rasulullah. Mampu mu nak hina Nabi? Tak kalah Nabi. Mu buat filem 4,000 filem lagi tak jadi apa. Nama Nabi orang sebut dalam azam, dalam surga, dalam masjid, seluruh dunia. Satu saat, satu azam. Satu saat, satu azam. Matlak kita gerak sama. Maka waktu semayang, beza tak? Beza sama. Seluruh dunia melaungkan nama Nabi. Kelak lagi. Tak naik tari orang sebut tak lagi nama Rasulullah. Sebut lagi. Sebut dah tak? Takkan jatuh Rasulullah. Nama dan menteri orang sebut subuh. Ada. Mengingat siapa Rasulullah? Mu nak buat katung ke? Mu nak buat cerita hina dia ke? Dah jatuh. Hak jatuh tu hak orang latih. Mu boleh nak jatuh. Faham? Rasulullah siapa latih? Allah latih takkan jatuh. Tolong sikit. Betul tak? Ada. Sekali kita dengar orang hina Rasulullah, kita berselawat Allahumma salli ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat kepada Nabi. 2 kali orang hina Nabi, 2 kali kita selawat. Kerana dia kekasih kita. Dan lepas tu tak payah marah. Hak tu wajib kena marah. Faham? Marah kena marah. Tapi kita kena ingat, jangan